Assalamualaikum, saya selaku setiausaha ingin memaklumkan yang kita punya syarat untuk program motivasi akan memulai sekarang. Jadi agenda hari ini adalah untuk membincangkan tentang kertas kerja, tentatif, bajet dan pembahagian tugas. Waalaikumsalam, terima kasih cikgu. Jadi sebelum kita mula ke agenda, saya nak ucapkan terima kasih kepada cikgu kaunseling kerana mengambil inisiatif merancang program ini. Jadi saya harap mesyuarat kita akan berjalan lancar. Okey. Terima kasih Tuan Guru Besar. Program ini sebenarnya sudah lama dirancang. Sasaran utama ialah tahun 4, 5 dan 6 kerana mereka sedang melalui fasa penting dalam pembelajaran. Betul, tambahan pula murid tahun 6 akan menghadapi peperiksaan. Jadi motivasi sangatlah penting. Boleh jelaskan secara ringkas objektif program ini? Ya Puan, korang boleh lihat dekat kertas kerja ni, program motivasi sekolah rendah juga memiliki objektif. Yang pertama memberi pendedahan tentang kepentingan motivasi diri dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan keyakinan diri murid untuk mencapai kecemerlangan. Dan yang ketiga, melatih murid untuk berfikir positif dan mempunyai hala tuju. Dan yang terakhir, mengeratkan hubungan antara murid, guru dan penceramah jemputan melalui aktiviti interaktif. Bagus. Saya nak tanya, kenapa pilih Encik Ahmad Firdaus sebagai penceramah? Saya memilih Encik Ahmad Firdaus sebagai penceramah sebab dia berpengalaman lebih daripada 10 tahun dalam bidang motivasi ini. Dia pernah jadi jurulatih modul di beberapa buah sekolah rendah. Gaya penyampaian yang santai dan ada unsur humor, jadi benda ni akan sesuai untuk pelajar sekolah rendah. Alhamdulillah, kita semua yakin murid akan memberi perhatian. Namun, pastikan penceramah tahu had masa. Jangan terlalu serius dan mungkin perkara ini boleh menyebabkan murid hilang fokus. Betul Puan, saya juga sudah minta beliau untuk selitkan aktiviti bergerak dan permainan ringkas supaya ceramah jadi lebih ceria. Untuk maklumat, saya cadangkan setiap murid diberikan lembar kertas untuk dituliskan refleksi selepas ceramah supaya dapat jadi bukti pembelajaran dan kita boleh buat sebagai ataupun kita boleh simpan sebagai dokumentasi. Cadangan yang baik, kita boleh gunakan untuk laporan sekolah dan juga dalam fail kaunseling. Maafkan saya Puan, saya mencela sedikit. Saya perlu memberikan penjelasan tentang objektif program motivasi sekolah rendah. Dan yang pertama, korang boleh lihat dekat kertas kerja. Yang pertama, memberi pendedahan tentang kepentingan motivasi diri dalam pembelajaran. Murid dibimbing untuk memahami bahawa motivasi merupakan faktor utama yang mendorong mereka mencapai kejayaan. Dengan motivasi yang tinggi, murid lebih bersemangat menghadapi cabaran pembelajaran yang berterusan. Dan yang kedua, meningkatkan keyakinan diri murid untuk mencapai matlamat kecemerlangan. Program membantu murid membina sikap positif, yakin dengan kebolehan sendiri dan berani mencuba tanpa takut gagal. Keyakinan ini penting untuk menghadapi peperiksaan serta cabaran pada masa hadapan. Dan yang ketiga, melahirkan murid yang aktif dan mempunyai daya saing. Melalui ceramah ini, kita boleh lihat aktiviti interaktif dan berkumpulan. Murid digalakkan untuk lebih berani bersuara, bekerjasama serta bersaing secara sihat dengan rakan-rakan sekolah rendah mereka. Dan yang keempat, yang terakhir, kita boleh lihat dekat kertas kerja tu, menyeratkan hubungan antara murid, guru dan penceramah, jemputan melalui aktiviti interaktif. Program ini juga berfungsi sebagai medium untuk membina hubungan yang mesra dan harmoni antara murid dengan guru serta penceramah. Ia sekaligus mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan menyeronokkan. Itu tujuan kita mengadakan program motivasi sekolah rendah ini, Puan.
Baiklah, terima kasih atas penerangan yang begitu jelas. Baik, kita semak tentatif. Adakah jadual sudah ditamatkan? Ya, Puan. Kalau kita boleh tengok dekat jadual tentatif program ni, pukul 8 sehingga 8.30 pagi, pendaftaran murid dan ketibaan penceramah. 8.30 sehingga pukul 9 pagi, ucapan aluan, doa dan pengenalan penceramah. 9 sehingga 10.30 pagi, sesi motivasi interaktif bersama penceramah. 10.30 sehingga 10.45 akan ada rehat untuk murid-murid dan penceramah. 10.45 sehingga 11.30 pagi, aktiviti berkumpulan kuis motivasi. 11.30 sehingga 11.50 pagi, penyampaian cederhati dan ucapan penutup. Dan yang terakhir, 11.50 sehingga 12.30 hari, sesi bergambar. Baik, saya setuju, tapi mungkin kita boleh tambahkan sedikit masa sesi soal jawab antara murid dan penceramah biar mereka ada peluang untuk bertanya. Okey, baik, saya faham Puan. Baik, saya akan beritahu kepada penceramah agar menyelitkan 15 minit sesi soal jawab. Kalau begitu, saya cadangkan kita pendekkan sedikit aktiviti kuis supaya tidak terlalu lama. Setuju, pastikan murid dapat peluang cuba, namun pastikan masa tetap terkawal. Baik, Mengikut kertas kerja, jumlah keseluruhannya ialah RM500. Pecahannya ialah cederhati penceramah kita perlukan RM150. Untuk jamuan ringkas kita perlukan RM200. Untuk sijil dan bahan percetakan kita perlukan RM100. Dan lain-lain kita perlukan RM50. baik, cukup atau ada tambahan? Maafkan saya rasa jamuan 200 mungkin sedikit sempit kalau murid yang hadir ramai. Betul, kalau 150 orang murid yang hadir, kos jamuan ringkas mungkin lebih tinggi. Jadi saya cadangkan kita untuk naikkan kepada RM300. Baiklah, kita akan tambah. Jadi jumlah keseluruhannya menjadi 600. Kita boleh gunakan peruntukan PIB. Terima kasih Puan sebab memahami. Untuk cenderahati penceramah, selain pelak penghargaan dan sijil, mungkin kita boleh tambah sedikit hamper sebagai tanda terima kasih. Baik, setuju. Jangan lupa pembelian awal supaya tidak kelam kabut. Baik, baik. Sekarang kita akan bincangkan pembahagian tugas. Jadi siapa yang akan uruskan jemputan penceramah? Saya sendiri yang akan uruskan Puan. Saya sudah hubungi penceramah, cuma tinggal surat rasmi dan pengesahan bertulis. Okey, saya rasa saya boleh siapkan surat rasmi hari ini untuk dihantar. Bagus. Bagaimana pula dengan dokumentasi? Saya cadangkan unit ICT dan Persatuan Ahli Fotografi Sekolah untuk mengambil gambar dan mengambil video sepanjang program tersebut dijalankan nanti. Baik Puan, untuk pengacara majlis, saya cadangkan murid tahun 6 supaya dapat pengalaman. Tetapi kita masih lagi ada guru sebagai pembimbing di sisi. Itu idea yang baik. Ia juga boleh jadi latihan kepimpinan untuk mereka. Namun pastikan latihan itu dibuat awal. Untuk susun atur dewan, AJKM akan pastikan meja dan kursi disusun, sistem PA berfungsi dan ada tempat khas untuk VIP. Bagus. Jangan lupa sediakan meja pameran hasil kerja murid. Mungkin lukisan motivasi ataupun poster kata-kata semangat. Itu mungkin akan menambah seru. Idea yang menarik. Saya boleh minta murid siapkan poster tersebut seminggu sebelum program. Jadi saya nak tegaskan soal disiplin. Pastikan murid tidak bising ketika penceramah bercakap. Nama sekolah mungkin akan tercemar jika disiplin tidak dikawal. Baik Puan, saya faham. Saya akan tegaskan dan arahkan guru kelas untuk menjaga murid sepanjang ceramah berlangsung. Kalau ada murid yang terlalu aktif, kita boleh memberi mereka tugas seperti pembantu teknikal dan pengenalan bahan. Setuju? Jadi mereka pun rasa terlibat. Maafkan saya Puan, saya juga bercadang untuk buat refleksi selepas program.
Murid akan tulis apa yang saya belajar hari ini. Ia ringkas tetapi sangat memberi kesan pada murid-murid. Bagus. Ia juga boleh jadi bahan laporan kita. Baik, tentang bajet tambahan tadi, adakah kita perlu pertimbangan tajaan luar? Contohnya koperasi sekolah ataupun syarikat yang berhampiran. Itu cadangan yang baik, Puan. Kalau kita dapat tajaan air mineral atau makanan ringan, ia boleh kurangkan kos sekolah. Saya boleh cuba hubungi pasaraya berhampiran sekolah kita. Kadang-kadang mereka sudi beri sumbangan kecil seperti memberikan air mineral. Bagus, kalau ada tajaan lagi meriah. Tapi pastikan semua permohonan melalui sekolah supaya kita nampak lebih profesional. Baik Puan, saya akan cuba yang terbaik. Baik, bagaimana pula dengan guru yang bertugas panjang program? Saya cadangkan jadual disusun mengikut sesi. Beberapa guru fokus menjaga pintu masuk dewan. Beberapa guru perlu mengawal keadaan dalam dewan. Dan ada juga guru yang bersedia jika ada kecemasan. Ya, murid-murid ramai. Kalau tidak ada guru kawal, tahun 456 masih lagi tiada disiplin. Takut mereka keluar masuk sesuka hati. Betul. Pastikan setiap kelas ada guru pengiring. Hanya duduk bersama mereka, bukan biarkan mereka keseorangan. Satu lagi, kita kena fikir soal kesihatan. Ada murid yang alahan makanan dan ada juga yang masalah pernafasan. Baik, saya akan minta guru kelas maklumkan lebih awal kepada saya tentang murid yang ada alahan makanan ataupun masalah pernafasan. Kita boleh sediakan menu alternatif semasa jaman berlangsung. Saya juga cadangkan pasukan unit kesihatan sekolah untuk bersedia letakkan peti kecemasan berhampiran dengan pentas. Bagus. Kalau ada murid yang pingsan atau kurang sihat, tindakan perlu diambil segera. Baik. Tentang pakaian, adakah murid perlu pakai pakaian biasa sekolah atau pakaian sukan? Saya cadangkan untuk memakai baju sukan kerana seperti yang Puan tahu, aktiviti yang diadakan merupakan aktiviti yang banyak bergerak. Jadi lebih selesa untuk murid-murid untuk pakai baju sukan ketika melakukan aktiviti. Setuju. Tapi murid tahun 6 mungkin diminta untuk pakai uniform pengawas ataupun pengawal pusat sumber bagi nampak kemas sebagai lelaki sekolah. Untuk guru, kita boleh tetapkan pakaian batik rasmi sekolah supaya gambar akhir lebih seragam dan cara kita susun. Setuju. Okey, siapa yang bertanggungjawab membersihkan dewan? Unit kebersihan dan keceriaan sekolah. Murid boleh bantu dalam bentuk gotong royong ringkas supaya mereka belajar bertanggungjawab. Saya juga cadangkan sebelum program, pasukan teknikal uji sistem PA dan projektor sehari awal bimbang ada masalah di saat akhir. Betul. Jangan lupa sediakan mikrofon lebih dari satu. Perlu tak kita war-warkan program ni dalam laman sosial sekolah? Ya, boleh. Tapi jangan lupa ambil kebenaran ibu bapa untuk gambar murid. Saya akan minta kebenaran melalui guru kelas dengan menyedarkan borang kebenaran. Nanti gambar boleh dimuat naik ke Facebook sebagai kenangan. Bagus. Itu juga boleh tarik perhatian komuniti bahawa sekolah aktif dengan program pembangunan murid. Tentang lokasi, kita tetapkan di Dewan Seri Bestari. Adakah dewan ini benar-benar sesuai untuk program motivasi yang melibatkan murid yang ramai? Baik, Puan. Saya sudah tinjau dewan boleh memuatkan lebih kurang 200 orang murid. Namun susunan kerusi perlu diubah supaya murid lebih selesa dan penceramah boleh melihat semua murid-murid. Kalau susunan tu barisan tu rapat sangat, murid akan cepat gelisah. Jadi saya cadangkan untuk kita buat dalam bentuk barisan tetapi ada lorong di tengah untuk memudahkan pergerakan kita nanti. Bagus. Pastikan sistem pengudaraan juga baik.
Jika terlalu panas, murid mungkin tidak akan fokus. Jadi, adakah kipas dan sistem pengudaraan dalam keadaan baik? Ada beberapa kipas yang rosak. Kita boleh minta pihak penyelenggaraan sekolah baiki sebelum program dimula. Okey, baik Puan. Kalau berlaku masalah elektrik, saya cadangkan kita bersediakan mikrofon tanpa wayar yang boleh guna bateri. Sekiranya berlaku masalah elektrik tersebut, sekurang-kurangnya kita dapat teruskan aktiviti ceramah tersebut. Baik, itu penting. Dan sekiranya dewan penuh atau ada masalah kecemasan, apakah lokasi alternatif? Kelas tahun 6 boleh dijadikan lokasi gantian. Kita boleh bahagikan murid kepada kumpulan kecil sekiranya terpaksa ataupun ada benda yang berlaku. Tapi untuk sesi utama bersama penceramah, saya rasa dewan adalah masih lokasi yang paling sesuai kerana kita ada pentas, sistem audio dan lebih mudah untuk kita kawal murid nanti. Setuju, pastikan dewan dihias ringkas supaya lebih bersemangat. Mungkin gantung banner program ataupun letak kata-kata motivasi pada dinding. Baik Puan, saya akan arahkan unit hiasan dan dekorasi murid bantu pasang hiasan sehari sebelum program langsung. Jangan lupa sediakan meja untuk pendaftaran di pintu masuk dewan serta meja untuk VIP berhampiran tepas. Saya akan pastikan semua susun atur itu siap sehari lebih awal. Baik, kita akan beralih kepada isu kehadiran murid tahun 4, 5 dan 6 untuk program motivasi akademik. Jika boleh, kita tidak mahu kehadiran yang begitu rendah. Jadi apa pandangan guru kaunseling? Saya setuju dengan Puan. Program ini penting untuk persediaan peperiksaan akhir tahun bagi murid-murid kita. Saya cadangkan kita wajibkan kehadiran kepada murid tahun 4, 5 dan 6 supaya kesannya lebih menyeluruh dan kita boleh lihat melonjakkan keputusan peperiksaan murid-murid kita. Kalau kita wajibkan, kita perlu keluarkan surat arahan rasmi kepada ibu bapa dan juga guru kelas. Kita juga perlu tangguhkan segala aktiviti lain seperti co-curriculum dan latihan sukan pada tadi tersebut supaya tidak mengganggu jadual. Kita tidak mahu alasan jadual bertindih. Jadi, kita akan tangguhkan semua aktiviti lain seperti co-curriculum, latihan rumah sukan dan kelab sepanjang program motivasi berjalan. Puan, boleh keluarkan notis rasmi? Boleh. Saya akan edarkan surat kepada semua guru dan ibu bapa. Saya juga cadangkan guru kelas untuk diberi senarai nama murid yang wajib hadir untuk pemantauan. Baik, saya akan menyediakan jadual penuh program dan hantar lebih awal supaya ibu bapa boleh buat perancangan sebelum berlangsungnya program ini. Baik, seterusnya saya ingin tanya berkenaan hadiah untuk pemenang aktiviti. Bagaimana kita nak susun penyampaian hadiah? Untuk aktiviti bergerak, saya cadangkan hadiah diberikan terus selepas aktiviti tamat. Contohnya, kalau aktiviti seperti kerusi muzik atau teka peribahasa, kita umum pemenang, kemudian terus serahkan hadiah. Murid akan lebih rasa seronok apabila hadiah itu disampaikan selepas melakukan aktiviti. Betul tu, kalau hadiah diberi terus, semangat murid akan lebih tinggi. Tetapi untuk kuis motivasi, mungkin lebih baik hadiah diberikan dalam majlis penutup supaya lebih meriah dan lebih formal. Saya setuju. Jadi, kita buat dua kaedah. Aktiviti bergerak, hadiah terus, kuis, hadiah dalam penutup, serentak dengan sesi bergambar semasa penceramah. Untuk hadiah, saya sudah sediakan senarai cadangan, pensel warna, botol air dan juga buku nota kecil. Kita juga boleh tambah sijil mini penghargaan untuk murid yang menunjukkan semangat yang tinggi dalam semasa program ini dijalankan. Baik, nanti saya akan masukkan dalam tentatif penyampaian hadiah kuis motivasi sebelum ucapan penutup. Bagus. Jadi, kita sudah bersetuju. Bagi aktiviti bergerak, hadiah serta-merta dan untuk kuis motivasi, hadiah semasa penutup.
Seterusnya, saya nak sentuh tentang sesi bergambar bersama penceramah. Jadi, dewan kita agak sempit. Bagaimana cara untuk aturkan murid? Betul Puan. Kalau semua murid terus berkumpul di depan di atas pentas, pentas akan jadi sesak. Jadi saya cadangkan murid alihkan kerusi mereka sedikit ke belakang supaya ruang di hadapan menjadi lapang. Ya, tapi murid tahun 6 mungkin boleh duduk di barisan depan bersama guru dan penceramah. Murid tahun 4 dan 5 pula boleh duduk di berlapis di belakang. Itu lebih kemas. Jadi, pastikan ada guru yang kawal murid supaya tidak berebut. Saya cadangkan untuk kita juga boleh buat sesi bergambar secara kumpulan. Contohnya, sesi yang pertama semua murid tahun 6 bersama penceramah. Sesi yang kedua kita ambil murid tahun 5. Sesi yang ketiga kita ambil murid tahun 4. Dan yang terakhir, semua guru dan VIP. Baik, tapi kalau terlalu lama, murid akan cepat hilang fokus. Jadi, setiap sesi perlu ringkas. Mungkin 3 hingga 4 minit sahaja. Setuju. Pengacara majlis perlu umum lebih awal supaya murid bersedia. Untuk aliran pergerakan, murid dari barisan depan kekal, yang belakang bergerak ikut giliran. Kerusi hanya dialihkan sedikit supaya ruang tengah. Dan jangan lupa jurugambar juga mesti datang awal sebelum panggil murid supaya kita dapat supaya masa tidak akan terbuang. Baik, jadi kita semua sudah setuju. Sesi bergambar dibuat secara bergilir. Kerusi dialihkan sedikit dan guru bertugas kawal murid. Dan jurugambar bersedia awal. Satu lagi, sekiranya penceramah tidak dapat hadir pada hari tersebut kerana ada hal kecemasan, apakah plan gantian kita? Puan jangan risau, saya boleh hubungi rakan-rakan motivator lain sebagai backup. Tetapi saya juga sedia mengendalikan modul ringkas sekiranya benar-benar perlu. Baik, jangan sampai program tergenala. Baik Puan, saya faham. InsyaAllah setelah semua rancangan kita telah lakukan, takkan ada tergendala ataupun apa-apa masalah lain yang boleh memberi kesan kepada program ini. Saya rasa kita sudah bincangkan banyak perkara. Bajet, tajaan, jadual guru, keselamatan, pakaian, kebersihan, logistik, publicity dan juga backup plan. Jadi saya harap semua AJK dapat buat persediaan dengan teliti. Saya akan keluarkan minit mesyuarat lengkap bersertakan senarai nama guru yang bertugas. InsyaAllah dengan perancangan yang rapi, program ini bukan sahaja berjalan lancar, malah memberi impak besar kepada murid-murid kita. Baiklah, mesyuarat ditangguhkan pada jam 11 pagi. Terima kasih semua. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada sudut kaunseling, saya melihat mesyuarat ini memberi ruang kepada semua untuk melontarkan pandangan dengan terbuka. Hal ini sangat penting kerana ia melatih kita untuk berkomunikasi, mendengar dan menghormati pendapat orang lain. Saya percaya hasil perbincangan ini akan memberi kesan positif kepada program yang bakal dijalankan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya berbesar hati dengan mesyuarat yang telah diadakan pada hari ini. Perbincangan yang berlangsung sangat bermanfaat dan dapat memperkukuhkan lagi kerjasama antara guru serta warga sekolah. Saya berharap segala perancangan yang diputuskan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Mesyuarat kali ini menunjukkan komitmen tinggi daripada semua pihak. Saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua ahli mesyuarat kerana memberi kerjasama yang baik. Semoga usaha ini menjadi contoh dalam melaksanakan tugasan yang akan datang. Seterusnya, keputusan mesyuarat.
Tarikh program telah dipersetujui iaitu pada 15 Oktober 2025. Tugasan ahli jawatankuasa telah diagihkan. Guru kaunseling bertanggungjawab menjemput penceramah. Hal ehwal pelajar menguruskan surat rasmi berkaitan program. Unit ICT dan Persatuan Fotografi Sekolah menguruskan dokumentasi program. Murid tahun 6 bertugas sebagai pengerusi majlis dan guru kelas mengawal murid masing-masing. Bajet diluluskan dengan beberapa penambahbaikan seperti cenderahati penceramah sebanyak RM150, jamuan ringkas RM200 namun ditambah sebanyak RM300, sijil dan bahan percetakan RM100, lain-lain RM50. Aktiviti tambahan dicadangkan seperti berikut. Setiap sesi murid diberikan lembaran kecil untuk menulis refleksi selepas ceramah dan sesi soal jawab bersama penceramah. Isu utama yang dibincangkan, isu kehadiran, isu kesihatan dan keselamatan, isu pakaian murid dan guru, isu kebersihan dan logistik, isu publicity dan dokumentasi, bagi isu tambahan pula, isu disiplin, memastikan murid tidak bising sewaktu ceramah berlangsung. I'm so tired of playing with this balloon.